Assalamualaikum and hai semua. So hari ni kita akan buat makeup bridal. So keep on watching. Benda pertama, sebelum kita mulakan makeup, kita prep dulu skin. So ni dah ada toner, moisturizer dan sunscreen. Sebab selalunya bila majlis kahwin kita akan bawa waktu pagi. Kalau bawa waktu malam boleh skip sunscreen. Okay. Lepas tu kita akan ambil primer. So kalau tengok kulit macam pori agak nampak kan. So kita akan pakai primer yang pore filling. Pakai hanya dekat bahagian yang pori tu nampak saja. Jangan pakai kat tempat lain. Pakai yang mana perlu sahaja. Okay, contohnya dekat sini. Okay, so dah rata. Kita ke next step, which is kita punya kening. So kita akan pakai Silky Girl punya brow powder. So first untuk kita buat kening, kita kena brush kan punya kening. Okay, dah brush ke atas, kita ambil yang color gelap. Kita ambil, gunakan brush yang macam ni. Nampak ke? Macam tu. Dan lukis bahagian ekor kening dahulu. So kita buat kening daripada punya kening. Nampak ke? Macam tu. Untuk colourkan, jangan colour tonyoh macam tu. Colourkan tu ikut arah bulu. So macam tu. Okay, jangan straight. Yang depan-depan ni ambil yang baki saja. Soft-soft aja lalukan dia. Okay. Now kita akan siapkan yang sebelah lagi dan conceal. Lepas tu kita akan pergi ke step seterusnya. Bye. Okay, so sekarang kita dah conceal mana-mana yang part gelap dan ada jerawat. Banyak je, tapi ikut suka hati, ikut nak coverage macam mana. Sebab waktu kahwin kalau boleh memang nak tutup semua kan. Tapi ikut preference orang. Ada orang nak nampak natural je kan. Okay, so dah buat ni. So sambil-sambil kita biar dia kering sikit, kita akan buat mata. Okay, so buat mata kita kena selalunya kita akan pakai colour macam coklat-coklat ataupun colour pink-pink macam tu kan. So kita akan cuba pakai coklat-coklat dan kita pakai glitter. Taklah glitter, dia macam berkilat-kilat lah kan. So atas mata ni kalau ada eyeshadow primer boleh pakai untuk kasih tahan. Tapi sebab tak ada, so kita tak pakai. So firstly kita akan cari satu brush yang macam ni, tak compact sangat, tak fluffy. So kita akan ambil satu colour yang agak cerah, either coklat ni ataupun coklat ini, mana sesuai. Ini macam ada tone merah sikit, ini macam cool tone sikit. So kita mungkin akan ke arah cool tone sikit. So kita cuba. Kalau tak jadi, tak apa. Orang kata practice make perfect. So cuba sendiri. Apa yang ada kita guna. So video kali ni untuk pengantin ke, tunang ke, yang mungkin tak ada bajet sangat,
ataupun tak selesa orang makeup kan. So kita belajar buat makeup look untuk bridal. Tapi jangan risau, makeup ni kira tak susah untuk dicapai. Makeup ni kira tak susah untuk dicapai. So tak perlu risau. So kita gelapkan sikit dekat belah belakang ni dengan guna color yang sama. Lepas tu kita blend. Blend pusing-pusing. Tengok, nampak kan? Nampak macam mata kita dah bulat kat situ. So bulat dia, bulat. Lepas tu kita ambil yang colour gelap sikit daripada yang tadi. Kita ambil apa? Ambil colour yang hujung ni. Ambil colour tu. So kita tap gitu je. Sebab dia pekat. So jangan pakai banyak. So kita gelapkan bahagian belakang ni. Okay, nampak ke? Nampak kan dia gelap di situ kan. So sorry kalau banyak bunyi, tapi macam dia sendiri tak rasa terganggu dengan bunyi tu. So dengar je lah. Okay, nampak tak? So depan ni ada ruang sampai tengah ni ada ruang. Lepas tu belakang ni semua ada colour. Atas ni ada colour. Okay. Okay, now kita pergi ke kita punya kilau-kilau. Kilau-kilau kita akan pakai yang macam ni. Dia agak apa orang kata, dusty macam tu. So now kita ambil pakai jari je. Ambil ya, kalau banyak tu kurangkan sikit supaya boleh kontrol. Lepas tu letak. Tengok tu, cantik dia, berkilat. Sorry. Nampak? Cantik kan? So nanti bila tak kat gambar, nampaklah berkilau sikit mata macam tu. Okay. Nampak ke? Macam tu. Okay, dah buat macam tu. Kita ambil berus tadi yang ada colour tu tadi, kita blendkan. Tapi blendkan tu jangan kasar-kasar. Blendkan tu kasih nampak dia sekata. Tak harsh sangat dengan glitter tadi. Okay, dah siap. Okay, so ni untuk atas. So kita siapkan butter ni dan kita blend out semua concealer ni dan kita akan pakai foundation. So untuk foundation, kita akan pakai foundation yang colour yang lebih cerah daripada kulit. So let's go. So apply sikit-sikit dulu, nipis-nipis dulu. Jangan terus apply banyak-banyak sebab nanti tebal sangat. Kasih tutup apa yang mahu sahaja. Kalau tak cukup baru tambah. Selagi kita tap ni ada colour tu masih show up, maksudnya masih ada lagi produk. So kita jangan membazir. Makeup mahal. Yang celah-celah hidung ni pun sama. Kadang tu dia tak lekat kan. So tap suruh-suruh kat situ. Okay, so dah siap. So sekarang kita pakai concealer bawah mata. Sebelum ni pernah cakap tak suka pun pakai concealer bawah mata, tapi sebab video kita pakai. Lepas tu ada orang suka pakai kan, so kita pakai.
Yang ni pun tak payah pakai banyak-banyak. Okay, asal tempat yang nak dicerahkan. So itu adalah ikut kesukaan anda, muka anda, tanggungjawab anda. So okay, kita blend blend. Lepas tu kalau kita blend, jangan drag, maksudnya jangan blend sampai ke bawah sini. Sebab kata kita nak highlight. So kalau kita nak highlight tempat tu je. Jangan bawa dia ke bawah. Kalau bawa ke bawah, nanti highlight tu sampai bawah, nanti macam pipi jatuh pula. So macam tu lah. Kita bukan cikgu ya. So ikut masing-masing. Kita tunjuk je. Macam tu. Dah nampak beza? Macam tak ada kan? So kita blend. Blend tu kasih elok. Kita pakai kita punya setting spray. Yang ni finishing glow patutnya. Soft lah kot, glow. So kita spray je. Spray jauh sikit tau. Okay, kasih basah. Lepas tu kipas dia. Betul-betul kasih betul-betul kering je. Nanti karang again, nanti dia bercampur. So be right back. Okay, so sekarang kita akan buat blush. Pakai cream blush ataupun any lipstick you have. So kita tap dia dan kita letak dekat pipi. Letak kat pipi pun ikut pada muka masing-masing. So yang ni kalau kita sesuai muka macam letak di atas ni. Okay, letak. So kita dah bubur blusher. So kita patutnya letak contour. Kita buat contour cream. So kita boleh lah buat kan. Cuba cari bahagian yang hollow macam ni, tapi buat lebih atas sikit. Okay. Yang ni tak boleh nak tunjuk sangat sebab nanti takut tudung terselak. So letak atas sikit. Tengok tu dah kotor dah tudung. Dia macam kita kan, kita tak nak terlalu, kita punya structure muka terlalu harsh, nampak macam kasar. So kita buat sikit-sikit je. Lepas tu buat kat hidung. Kat hidung tu pastikan dia bersambung daripada kening, atas kening ni, kira bawah kening, masuk ke hidung macam tu. Okay, sudut depan ni. Okay. Now kita blend. Nak blend ikut suka hati pakai brush apa-apa. Ni brush blusher tadi pakai belakang dia. So kita blendkan like that. Dia asal nampak sikit-sikit je. Dia tak, kita tak payah macam nampak over sangat. Sebab takutnya kita sendiri yang macam lainnya muka. Yang pipi sini memang macam tak jadi pun, tapi tak apa, ikut kepuasan hati. Kalau nak tambah. Kalau tak payah. So lepas tu kita ambil brush untuk hidung. So kita tap je ya. Tap. Sebabnya kalau kita tarik nanti macam tadi kan kita dah letak foundation semua. So takut nanti dia lift up
punya foundation tadi. Untuk hidung ni sometimes ada orang tak suka buat, so tak payah buat. Kalau rasa macam tak nak buat, tak payah buat. Ingat, anda yang kahwin, bukan orang lain. Kalau rasa harsh sangat, kurang-kurangkan. Pakai sponge yang ada foundation tadi. Mana? Yang ni kita tap sikit. Supaya colour tu tak terlalu harsh sangat lah. So sebelum kita akan berpindah next, kita akan pakai powder. Waktu ni kalau nak spray lagi pun boleh, tak ada masalah. Tapi sebab kita malas, so tak buat. Okay, kita blendkan bawah mata. Okay, dah blend. Kita ambil powder brush. Lepas tu kita tap sikit dekat atas brush. Kita tap kat atas powder. Lepas tu kita lalukan. Lalukan powder tu bawah mata. So now kita akan buat dekat tepi hidung. Tepi hidung sini dan hidung. Dah tak shine sangat kan? Yang ni masih ada shine dia. Kalau nak betul-betul matte, pakai lagi banyak. Bukanlah pakai lagi banyak, mungkin pakai foundation ataupun pakai foundation lah kan. Foundation finishing matte. Tapi yang ni bukan finishing matte. Yang ni mungkin glow sikit. Macam tu. So macam tu. Kita pergi kat dahi pula. Tengok separuh kita bubuh. Macam tu. Dan dagu. Okay, dah siap. Okay, so now kita ambil kita punya contour powder dan blusher. Contour powder dan blusher. So ini. Kalau tak ada, again, dan kalau tak nak pakai, terpulang. Okay, terpulang. Muka anda, tanggungjawab anda. Pilihan anda. So ambil colour yang gelap, ambil yang tengah ni dan hujung. Yang sini nak ambil pun boleh, tapi nanti tak nampak pun. So kita letak bahagian macam tu. Soft-soft je ya. Jangan duk seret-seret. Tap. Tahu makeup ni dia memerlukan kesabaran untuk nak nampak dia baik, nampak cantik. So kita kena bersabar. Okay, dah kan? So yang hidung tu macam nampak masih ada. So nak tambah boleh, tak nak tambah pun boleh. Ni just nak tambah sikit je dekat bahagian bawah ni supaya kasih nampak sikit. Now kita ambil powder blusher. Tapi rasa kita dah tak ada powder blusher yang colour, kita tak ada colour merah, betul-betul merah. So kita ambil je apa yang ada. Kita ambil colour orange. So ambil blush, ambil lah mana-mana brush yang boleh pakai untuk blusher. Ambil, sapu, lalukan macam tu. Kalau rasa dah cukup, tak payah tambah dah. Sebab kita dah ada colour tadi kan. So jangan lebih-lebih. Nanti korang nampak macam putih aja. Nampak merah aja pipi tu. Okay dah. Kan cantik kan. So kita dah nampak look kita sikit. So sekarang kita berbalik kepada mata kita balik. So kita gelapkan bawah ni pakai colour yang atas tu tadi. So
dan letak sedikit glitter. Nak tengok ke? Tak payahlah tengok tak ada beza pun. Okay, be right back. Sekarang kita akan move on kepada bibir. So, ada orang suka pakai nude, ada orang suka pakai yang colour cerah, ataupun ada orang suka pakai colour pink. So, for me akan pakai colour yang kemerah-merahan juga, macam colour blusher tadi. Boleh je pakai lipstick balik. Tapi kita nak try pakai colour ni. Dah lama dah. Colour ni agak kering tapi tak apa. Colour daripada Wardah, Cheek Terracotta, kod 12. So, kalau lipstick colour yang macam ni, yang colour terang macam merah ni, kita kena pakai sikit-sikit. Dia macam kita buat teknik ombre, tapi dia still ada colour. Ni kat tengah ni kat merah. Tu kita blend macam tu, sasah je. So kita akan pakai lip gloss. Disebabkan kita tak ada clear lip gloss, kita akan pakai colour orange macam ni. Colour dia biar seakan-akan colour bibir. Okay, so kalau nak pakai ni, pakai kat tengah dulu. Jangan pakai seluruh lah, pakai tengah ni. Kasi nak nampak bibir tu plump je. Kat atas ni, bawah ni. Okay, nampak dah. Kita buat center je. Yang tepi-tepi ni tak payah sangat. So now kita akan tukar tudung. Be right back. So this is the final look for bridal makeup. Macam mana? Okay ke? Okay kan? Okay, so anyone yang tak cukup budget or tak suka orang sentuh muka, ataupun orang tak suka orang makeup kan, so you can try this look. Jangan risau, it's beginner friendly. Jangan risau, it's not that hard. And so for future brides, congratulations. And that's all from me. Thank you. Dan jangan lupa cuba. Bye.